Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak dari mana ni, Nurin? Saya nampak iklan jualan murah dekat depan kedai tu tadi. Itulah saya singgah sekali. Murah betul harganya. Ya ke? Mana iklannya? Bagi saya tengok. Tengok ni. Cantik ni. Yang ni macam mana? Yang ni pun cantik. Okey juga. Yang ni okey sikit. Cantiknya tudung ni. Murah pula tu. Saya pun nak beli jugalah. Yelah, cantik betul tudung ni. Ada macam-macam warna pula tu. Awak nak beli yang mana satu? Yang mana ya? Yang kuning ni cantik. Yang hijau ni pun cantik juga. Nanti dulu. Baik awak pilih yang warna ungu ni. Lagi cantik. Yelah, semuanya cantik-cantik. Nak pilih yang mana ya? Susah-susah sangat. Saya beli tiga-tiga ni lah. Lagipun semuanya cantik. Betul tu. Semuanya cantik. Udah, Nurin. Korang baru beli tudung kan minggu lepas? Kenapa? Tak rasa membazir ke beli banyak sangat tudung tu? Kenapa membazir pula? Kan boleh pakai tudung tu. Memang tak salah beli tudung tu. Tapi, jadi membazir beli banyak sangat. Kan dah beli minggu lepas. Tak payahlah beli lagi. Yelah, betul juga tu. Alah. Dari membazir, kan baik simpan duit dalam bank. Korang dah ada akaun simpanan ke? Dah ada dah. Akaun yang macam mana tu? Akaun simpanan macam biasa tu lah. Kalau korang nak tahu, ada lagi satu jenis akaun simpanan. Namanya akaun simpanan Islamik. Sebagai seorang Islam, lebih baik kita simpan dalam akaun Islamik. Selain tak ada unsur riba, dapat juga kita menolong ekonomi orang Islam. Ya ke? Kalau macam tu, saya pun nak buka akaun Islamik lah. Yelah, saya pun nak buka jugalah. Tapi dekat mana ya? Sekarang ni, dah banyak bank ada Islami banking. Tapi, kalau nak buat sekarang, kat Maybank depan library ni pun ada Maybank Islamik. Ya ke? Kalau macam tu, jomlah kita pergi sekarang. Jom.